Hari kedua Ramadan. Apa khabar korang hari ni? Kan? Adakah terus konsisten ataupun ya diuji? Kan? Tapi kalau kita diuji, kalau korang dan saya diuji sekarang, ada satu kisah ni yang nak ceritakan bahawasanya kita jangan putus asa dengan rahmat Allah ni. Okay. Korang boleh search dalam Google hadis tentang pembunuh 99 orang. Kan. Korang boleh baca. Hadis panjang, agak panjang. Tapi yang saya nak highlightnya adalah ketika dia nak berhijrah daripada satu bandar yang memang geng-geng gangster orang kata. Daripada bandar geng-geng gangster ni, dia nak pergi kepada satu tempat yang penuh dengan orang-orang yang alim, dengan orang-orang yang beribadah kan. Dia nak keluar, dia nak berhijrah daripada tempat yang teruk, daripada diri yang teruk kepada tempat dan diri yang lagi baik kan. So, dia jalan sehinggalah satu perjalanan tu, di tengah-tengah perjalanan dia nak sampai ke tempat destinasi untuk menuju jadi orang baik, dia meninggal. Malaikat Israel ni meninggal. Jadi malaikat rahmat dan malaikat azab pun datang. Datang dua-dua nak ambil. Malaikat rahmat kata dia dah nak berubah. Dia dah berubah. Dia niat nak berubah. Dia dah dalam perjalanan untuk berubah. Tapi malaikat azab pula kata dia belum sampai berubah. Dia belum finish, orang kata. Belum finish dia punya orang kata dia punya jalur tu. Tak finish lagi. So, macam mana? Jadi malaikat rahmat, malaikat azab ni diorang diarahkan untuk ukur berapa panjang jarak di antara bandar yang teruk tu dan bandar yang dia nak berhijrah. So, dipendekkan cerita, bila dah ukur dia punya jarak antara bandar yang lagi baik tu lagi dekat. So, malaikat rahmat bawa dia. Walaupun dia tak fully bertaubat lagi, tapi niat dia dah bergerak. Dia dah cuba sabit baik kan. Dan pada bulan Ramadan ni adalah mungkin kita kena memang letak dalam diri kita, mungkin Ramadan ni Ramadan terakhir, dan mungkin malam ni malam terakhir kita. Jadi kita jangan rasa selesa. Kita jangan rasa aku ada banyak lagi masa untuk aku bertaubat. Tak ada. Kita tak tahu kita mati bila. Jadi korang yang naik turun, saya naik turun, kita dalam iman naik turun, keluar dan masuk iman kita kan, kita kena selalu ingatkan tentang mati dan opportunity yang ada sekarang pada saat ini. Pada saat ni, saat korang tengok video ni, opportunity korang